Macam aku cakap, aiskrim koko masih ada jual 3. Okey, tadi yang orang beli 3 tu India. Okey. Dia ingat aiskrim nanas ni, aiskrim Malaysia selalu jual RM1 kan. Dia tak tahu, mungkin dia baru beli, pertama kali beli. Dia ingat kalau koko kalau beli 3 RM5 kan. Dia ingat kalau beli nanas juga aiskrim Malaysia kalau 3 RM5 juga. Tapi sebenarnya tak. Dia kan kalau 3 RM5 nak campur. Dia ambil lah 3 campur. Tapi dia kata tak apalah, tak sama kan. Sebab token ni lain-lain. Token Malaysia, aiskrim Malaysia token ni lain. Aiskrim koko token ni lain-lain Sebab kenapa aku jual RM2 Malaysia? Sebab nanas kan. Koko aiskrim Malaysia ada orang beli 2 baru tadi. Kita tunggu. Bila hash tu tak. Bila hash tu tak usik lagi sebab mungkin minggu depan boleh usik. Tapi bila hash ni banyak kan orang bekerja je dan orang solo. Bujang-bujang lah kebanyakan. Okey. Ni lagi satu bagu. Lagi 3 bagunan. Habis itu ke Abi dekat sana. Tengah-tengah ujung sana. Tengah-tengah ujung sana. Macam sama dia. Tu Aku tak nak tengok macam ni. Tak. Okay guys, kita nak gerak ke sebelah. Kita ambil hash ni. Ambil G juga. Hash. Tak pergi. Kita tak pergi. Duit mana duit? Apa tengok lagi? RM5. Oh, dia pecah. Tak ada bagi sedekah. RM1. Tengah jajan tu. Makan lah. Terima kasih. Dapat makan kan? Aku dapat jajan dengan tu. Tapi dah makan. Boleh. Makan. Sedap tau jajan ni. Seloti. Dah seloti. Dalam dia ada 4. Alia botol air tu. Pegang lah. 2 lagi aku dah makan. Pegang dulu. Okey, kita nak gerak ni ke sebelah. Okey, nanti kita sambung je. Okey, aku dah duduk ni dah. Okey, nanti kalau ada apa-apa aku beritahu je guys. Okey guys, kita orang sekarang ada kat flat batik. Aku tak tahu dah sebut benda batik. Flat ni okey, kita akan batik tingkat 6.